Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Asma Husna yang ke-94 yaitu An-Nafi'. Nama Allah An-Nafi' yang Maha memberi manfaat. Dan Allah juga bersifat An-Nafi', maknanya dapat memberi manfaat dan kegunaan untuk dalam kehidupan manusia di dunia ini. Allah menciptakan sesuatu perkara di dunia ini sebenarnya atas sifat Allah atau nama Allah An-Nafi' adalah untuk memberi manfaat. Manfaat berarti kegunaan dalam kehidupan manusia di dunia ini. Allah menjadikan langit, bumi, matahari, bulan dan semua alam ini bukan untuk Tuhan. Tuhan tak ambil manfaat. Manfaat ini diberikan kepada makhluknya. Maksudlah haiwan, tumbuhan dan manusia. Manusia ini dijadikan Nabi Adam ini selepas Allah Ta'ala jadi langit, bumi, antara keduanya. Dan keadaan hidup manusia boleh hidup, barulah dijadikan manusia. Ikut sejarahnya, memanglah panjang sejarah dunia ini. Daripada keadaan yang panas sehingga menjadi sejuk. Yang boleh bumi yang tak subur menjadi subur. Ini untuk tujuan untuk An-Nafi', dapat memberi pembangunan kehidupan manusia di dunia ini. Barulah Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam AS. Dan manusia keturunan Adam yang penuh dunia sehingga sekarang ini masih ada ruang-ruang tempat yang boleh manusia boleh membangun kemajuan dan tamadun hidup di dunia ini. Tapi manusia perlulah kepada ilmu pengetahuan, berkatakan tadi, untuk dapat manfaat dan kebaikan ini, harta ini atau apa yang wujud di dunia ini, manusia bertanggungjawab untuk membangun kemajuan dan tamadunnya. Kalau tidak, kemajuan tamadun ini, dunia ini hanya tinggal begitu saja. Contohnya dalam Al-Quran itu Allah sebut mengenai besi. Allah jadikan besi. Besi itu dapat memberi manfaat kepada manusia. Tapi manusia perlu dapat ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu kejuruteraan. Barulah manusia boleh manfaatkan besi. Nak buat enjin melalui besi, buat kapal terbang melalui besi, nak buat rumah ada besi, nak buat jambatan ada besi. Banyak perkara yang untuk kebaikan sejarah manusia ini dengan menggunakan besi. Nabi Daud, orang Nabi yang bijak pandai, mereka baju besi, buat baju besi. Itu semua ada ilmu, pengetahuan dalam hubung kait dengan besi. Boleh buat baju. Kita buat baju dengan kain, itu pun macam-macam lagi jadi. Kita mau buat dengan besi, macam mana nak jadi besi jadi baju. Baju besi yang dia buat oleh Nabi Daud pula yang sesuai dengan badan dia, tak sakit, dia tak apa pakai elok. Tapi untuk pertahanan negara dalam peperangan masa itu menggunakan pedang, dia pakai baju besi. Maknanya dia lawan lah, tapi musuh bila nak serang dia, nak catah tengkok dia kena kat besi itu, baju besi, mana dia boleh selamat. Nanti kam dia putar tu. Kan ni dengan bukan baju besi lah, dengan menggunakan senapang, bom, kuasa nuklear, macam-macam lagi peralatan digunakan oleh manusia untuk ketahanan diri dalam peperangan. Dan dunia ataupun tamadun itulah berubah. Baiklah Islam, tamadun Islam juga dia mengikut perkembangan zaman. Kalau nak dibincang, dibahas, memanglah boleh banyak perkara yang boleh dibangun kemajuan dan tamadun hidup manusia, orang Islam khususnya, dan juga manusia awam yang lain lagi untuk kesejahteraan hidup manusia di dunia. Sama ada hak menjadi kepentingan asas hidup manusia di manusia hidup di dunia ini perlu kepada rumah, misalnya sewa rumah ataupun beli rumah. Sewa rumah, beli rumah, ada keuangan yang cukup, barulah boleh kahwin. Lepas tu nak kahwin, syaratnya nafkah. Ada nafkah. Tak ada nafkah, tak ada uang, tak boleh kahwin.
Itu maksud Islam ada kira-kira. Sebab tu nak kahwin tu kena ada kerja. Bukanlah Islam menangkan dengan kerja, tapi itu hak tanggungjawab. Utamaan. Keperluan asas. Nak makan, nak ada wang, kerja. Si kawangan yang hidup. Kalau tidak tengok besi tadi, makan besi. Mana boleh nak makan besi? Tengok besi. Besi ada, banyak besi rumah dia. Nak masak besi je, makan besi tak boleh. Nak masak nasi, lauk. Itu keperluan asas. Yang nak manfaat manusia diproses. Padi, ditanam padi, dikeluarkan buah, diproses, ini beras, anak nasi. Itu ikan di laut, ditangkap, pergi jala jadi nelayan. Dijual, dibeli, bawa balik, masak dan kuali. Ada resipi macam-macam masakan. Baru boleh makan. Maknanya Allah ciptakan sesuatu perkara di dunia ini ada manfaat. Kadang-kadang manusia itu mengetahui manfaatnya dan tidak mengetahui manfaatnya. Kita tengok Tuhan jadi lalang, banyak lalang, penuh rumah lalang, kita tak tahu apa manfaatnya. Kita nak terbang, nak racun ya. Racun naik lalang, kita tak tahu. Tak mungkin lalang tu ada khasiat boleh buat tenaga batin ke, bangun semangat akar dia tu, kita tak tahu. Kelaku orang macam lalang lah, tak ada lah lalang kat rumah. Tapi kita tak tahu dia punya khasiat dia, kebaikan dia. Kita tahu lalang ni menyemakkan aja, naik. Sebenarnya Allah Ta'ala jadi ciptakan sesuatu tu ada khasiatnya, ada faedahnya untuk kebaikan. Tapi manusia itu sendirilah yang perlu kepada ilmu pengetahuan yang berfikir apakah kebaikan ataupun kegunaan lalang itu. Setakat ini tak jumpa lagi lah teori yang kebaikan lalang. Kita tahunya lalang ni nama yang nampaknya untuk menjadi macam hutang limbah. Begitulah kejadian pokok-pokok tumbuhan yang lain yang di hutan rimba dan ataupun apa yang ditanam ada manfaatnya. Ada yang berbuah dan ada yang tidak berbuah. Kalau yang berbuah tu nampaklah manfaatnya, buah boleh makan. Yang tak berbuah, manfaatnya kadang boleh berteduh. Ataupun dengan pokok yang lebat itu, daun yang banyak itu sejuk, keadaan yang sejuk pun boleh manfaatnya. Tengoklah keadaan. Kalau tidak, tebang saja, ambil kayu api bakar. Itu dulu pakai kayu api, sekarang tak pakai kayu api, pakai gas. Dah tak guna lagi dah kayu api. Jadi itulah ada manfaat itu, kena kajilah apa benda yang boleh dimanfaatkan. Ini menunjukkan di antara sifat nama Allah tu An-Nafi' adalah Allah yang maha memberi manfaat dan bersifat manfaat, dan manusia itu juga boleh dapat manfaat hasil daripada kejadian ciptaan Allah yang di dunia ini. Tapi manusia perlu kepada ilmu pengetahuan. Contohnya dalam dunia sekarang, manusia menjadi kaya raya dalam sebuah negara itu kerana ada petrol di laut. Jadi soalnya macam mana manfaat petrol di laut tu nak ambil, bisa ilmu dalam kejuruteraan bahagian petroleum. Barulah boleh manfaat diambil ke minyak tu dan diproses. Kalau tidak, tu kat tengah laut tu lah, tak ada kegunaan apa. Banyak lagi pun contoh nak bercakap, maknanya tak perlulah bercakap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.